Okey, hari ni harinya yang kita orang tunggu-tunggu. 19 hari bulan ke Surabaya. Kita berkumpul ke airport Senai. Ni Dr. Izzah sampai bawa Izan dengan Hasanah. So kami agak excited lah. Kan lagi nampak doktor dah sampai. Jadi semua agak ceria pada pagi tu. Sementara tengah tunggu yang lain, aku pun sempatlah nak bagi Pulse punya persatuan separuh masa kami punya tag bagi pada semua. So kita pun nak ajak lah, nak kenalkan Pulse sambil semua nak bergambar sekali lah dengan tag yang kita tampal dengan stiker Pulse. Tag luggage boleh gantung kat luggage. Senang nak cari. Okay, nampak tu. Kita yang tukang ambil video ni adalah Izzah. Jadi doktor nak suruh dia selfie lah kan. Jadi Izzah ambilkan gambar. Terima kasih Izzah untuk gambar-gambar shot yang menarik ni. Nampak tu. Semua tengah menyusun-nyusun. Ni Kak Aziz belanja kami Subway. Dia tahu kita anak-anak belum makan, jadi sebagai ibu-ibu dia pun belikan kami. Terima kasih Kak Aziz. Sementara ni kita tunggu Kak Intan. Mana Kak Intan? Belum sampai lagi. Baru nak tanya siapa bawa tripod? Ada bawa tripod ada, tripod ada. Jadi sementara tunggu Kak Intan sampai, kita dah boleh gerak dah. Rasanya masa ni Kak Intan dah sampai. Semua tengah busy. Muka terkejut. Memang lah. Yang benda dia macam katanya. Yang benda dia memang lawa. Serius sampai nak boleh lah kuih balik. Memang dia lawa. Memang kurus lah. Nanti tanya aja. Tu minum air. Mana Izan? Izan sana, Izan. Izan, mana muka Izan? Okay. Hari ni kita nak pergi Surabaya. Betul. So bilang, hello Surabaya. Kita present dulu, lepas tu baru lara. Ya, betul. Janganlah lara. Okey, macam korang dengar, Izzah kata ada presentation. So kat sana antara tujuan kita adalah presentation lah di Universiti Islam Sunan Ampel. Itu nanti aku akan beritahu through nanti lah. Okay, untuk next kita yang pertama. Okay. Yang first kita buat comel dulu. Ini persatuan kita orang baru create. Tapi belum establish lagi. Okey tak? Sponsor payah. So maksud bukan hajar banyak persatuan kita. Ni first program ni aja. Yes, ni program luar negara. Sebelum ni kita taja ni lepas ni Switzerland ni. InsyaAllah Switzerland. Kita minta tajaan. Okey, so tiba masanya kami nak beratur lah untuk bergerak ikut gate masing-masing untuk naik flight. Alright. Jadi masa ni kami dapat compliment. Mungkin meal complimentary disebabkan AirAsia delay kami punya flight selama 2 jam. Jadi kami dapatlah air dan makanan. Ini kakak-kakak yang jaga saya daripada awal hingga akhir lah. Kak Aziz dengan Kak Intan. Yang belakang tu ada Nash. Jadi sebelah saya dalam flight ada Izan dan Izzah. Yang belakang Kak Intan tercampak seorang lah. Dia beli tiket lambat. Jadi kedudukan dekat sana lah. Dia seberang sana kawan-kawan kita lah. Sebab kita check in saing. Jadi kedudukan kita dekat-dekat. Okey, jom kita cak sikit makanan yang AirAsia bagi sebagai komplimen. Dia dah delay kita punya flight 2 jam. Tu lauk ayam tauco lah. Itu yang kita dapat. Setiap orang dalam pesawat dapat. Okey, so masa untuk fly. Masukkan ujung logam ke dalam gesper sabuk pengaman. Tarik ujung sabuk pengaman untuk. Okey, perjalanan mengambil masa dalam 2 jam lebih lah untuk kita sampai ke Surabaya. Jadi semua orang dah keadaan tenang dan kita tak sabar untuk tunggu sampai. Okey, alhamdulillah
kita selamat sampai ke bumi Surabaya. Nampak tu, kedatangan international. Dan aku excited bila kita sampai. Rupa-rupanya ada beberapa orang student daripada Universiti Islam Sunnah Ampel. Nampak ni, Cahaya, Nabila, Ridwan dah tunggu kita rupanya. Dia hantar student dia untuk sambut kita ke airport. Teman baru. Itu kita dah rasa welcome sangat. So saya rasa sangat happy dengan sambutan dia. Walaupun dia hantar student saja, tapi kita tahu betapa dia welcome kita. Dan malam tu kita pun dah lapar, kita pun pergi makan di Wong Solo. Okay, itu saja untuk hari yang pertama. Kita jumpa untuk part 2.